tepung jagung, tepung beras dengan tepung gandum. Gaulkan dulu, cantik gaul guna tangan lah. Gaulkan dulu sampai sayur nih tersalut cantik dengan tepung, baru kita tambahkan air. Bakwan ni dia memang besar-besar sikit ya, tak macam jemput-jemput. Akak-akak kalau pergi Indonesia, memang kalau beli bakwan dia jenis yang saiz dia lagi besar berbanding jemput-jemput. Kita punya bakwan sayur. Bakwan, cicah dengan cili sos sahaja. Kalau cantik cicah dengan cili sos, lepas tu cantik makan dengan cili padi. Bismillahirrahmanirrahim.